Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat hari, selamat petang. Hari seterusnya kita akan ke KL Tower untuk buat review Menara KL sebab kita orang ada agensi yang minta tolong reviewkan untuk attraction tickets. Korang kalau nak beli tiket yang murah boleh hubungi kami segera. Ini adalah pesanan. Saya nak buat try naik apa? KL Tower ni. Nanti kita tunggu kita akan naik kat Skydeck. Okay, terima kasih. Masuk. Dan kita akan naik ke atas. So you go into observation deck PH01, okay, the first floor. Kita sampai dah atas. Angin dia kuat lah sebab kita duduk memang tinggi sangat atas ni. Kalau saya awak nak naik atas ni nak bayar RM10 per person, tapi untuk 45 saat je sorry. Kita akan menuju turun ke bawah. Kalau saya awak pergi tandas, awak boleh heading ke exit. Lepas tu kat exit ni juga macam ada charging port. Boleh terus. Tunggu dia. Kita baru siap daripada ketinggian kata saya tadi je tu 338. So kita ada tubik. Kalau saya awak tubik, saya awak akan jumpa kedai-kedai ada ke ni. So ATM pun ada. ATM pun ada. Lepas tu dia ada macam mini chatter. Ada ke apa dia. Kalau saya awak nak mari Rainbow, mari beli seni pun boleh. Cuma gitu lah. Kalau saya awak nak mari, better book tiket awal, takut sold out. Okay, kita pergi pula. Kita orang tinggal adik-adik depan ni, dekat bawah ni. Lepas tu saya yang ada ular. Jom kita tengok. Oh, ada burung kakak tua. Takut. Saya nak tahu dia macam jelek-jelek gitu. Takut dah nak stok apa-apa. Jom. Belah kecil je. Lari.